Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama cikgu ialah Cikgu Farah. Hari ini cikgu ingin berkongsi dengan anak-anak sekalian tentang satu bahan pembelajaran yang sangat menarik, iaitu roda suku kata. Okey, cikgu juga ada sediakan kad huruf vokal, iaitu kad huruf A, E, I, O dan U. Okey, selain daripada itu, cikgu juga ada sediakan kad bergambar. Okey, awak semua excited tak nak tengok apa bahan pembelajaran yang kita belajar hari ini? Mari mengenal suku kata. Okey, selain daripada roda kad suku kata yang cikgu ada ni, cikgu juga ada kad huruf vokal, iaitu kad huruf A, E, I, O dan juga U. Okey, cikgu juga ada kad bergambar, iaitu gambar. Siapa tahu ni gambar apa? Ni gambar apa? Baju. Okey, cikgu juga ada gambar. Gambar apa ni? Gambar bola. Okey. Ini pula, ni gambar apa? Ni gambar cacing. Okey, yang terakhir. Yang pedas-pedas ni. Gambar apa ni? Ni gambar cili. Okey, pandai semua. Pelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama, cikgu nak awak semua boleh mengenal suku kata mudah. Contohnya, B, A, bunyi dia adalah ba. Bunyi dia apa? Ba. Okey, so hari ini cikgu nak ajar awak semua suku kata mudah. Ba, bo, ca dan ci. Okey, yang kedua, cikgu nak awak semua boleh membunyikan perkataan dengan mudah. Contohnya adalah baju, bola, cili dan yang terakhir adalah cacing. Okey. Yang ketiga, cikgu nak awak semua boleh menyebut huruf dengan betul. Okey. Cikgu tadi ada huruf konsonan, iaitu huruf B, C, D. Okey. Dan juga kita akan belajar hari ini huruf vokal, iaitu huruf A, E, I, O dan juga huruf U. Okey, yang terakhir cikgu nak awak semua dapat belajar melalui bermain. Okey, sekarang kita pusing roda ni. Roda suku kata. Okey, pusing. Okey, stop. Okey, ni huruf apa? Siapa tahu? Okey, ni huruf B. Okey, cikgu nak pilih huruf vokal. Mana vokal? Okey, ni. Siapa tahu ni huruf apa? Ni huruf A. Huruf apa? A. Okey, kita tampal dekat sini. Okey, huruf A kan? Okey, BA bunyi apa? Siapa tahu huruf BA bunyi apa? BA, ba. BA, ba. Okey, sebut kuat-kuat. Ba. Okey, pandai. Okey, sekarang ba. Okey, kita sebut huruf A. Okey, cikgu nak tukarlah. Kita nak huruf A dah. Okey, kita nak pilih huruf apa ya? Okey, kita pilih huruf. Ni siapa tahu ni huruf apa? Ni huruf O. Huruf apa? O. Okey, kita tampal kat sini. Okey, B-O bunyi apa? Bo. Okey, ulang dengan cikgu. B-O, bo. Bo. Okey, pandai. Okey, sekarang kita tukar lagi. Okey, kita pusing balik kita punya roda. Pusing. Okey, stop. Okey, ni huruf apa? Siapa tahu? Okey, ni huruf C. Huruf C. Okey, kita pilih huruf vokal lagi. Ni kan tadi. Okey, ni huruf apa? Huruf A. Okey, si A bunyi apa? Siapa tahu si A bunyi apa? Si A bunyi dia ca. Okey, ulang. Ca. Okey, sebut perlahan-lahan. Ca. Okey, pandai. Okey, ca. Okey, sekarang kita cabut. Kita tukar huruf vokal. Okey, kita pilih huruf. Ni huruf apa? Siapa tahu? Ni huruf I. Okey. Si I bunyi apa? Siapa tahu si I bunyi apa? Si I bunyi dia ci. Okey, sebut macam sikit. Okey, bunyi dia ci. Si I ci. Okey, so sekarang kita buat ulangan ya. Kita padankan dengan gambar. Tadi cikgu ada tunjuk kan? Cikgu ada kat gambar, betul? Cikgu ada berapa kat gambar? Cikgu ada 4. Ada 4 kat gambar. Okey, kita ulang. Okey. Kita cabut ni huruf vokal. Okey, kita pusing balik roda kita. Okey. Pusing. Okey, stop. Ni huruf apa tadi kita dah belajar? Ini huruf B. Cikgu pilih huruf vokal
A. Okey. BA bunyi dia apa? BA bunyi dia ba. Okey, ulang dengan cikgu. Ba. Okey, ba untuk apa? Ba untuk baju ke? Ba untuk bola? Ha? Baju atau bola? Okey, pandai. Ba, BA ba. Ba untuk baju. Okey, pandai. Hebat awak semua. Okey, sekarang kita tukar lagi. Huruf apa tadi kita nak buat? Huruf B dengan huruf... huruf apa ni? Ni huruf O. Okey, cikgu tampal kat sini dekat BO. Okey, BO, BO. BO untuk apa? Bola ataupun cili. BO bunyi dia O. Okey, sebut kuat-kuat. Bo. Okey, bo untuk bola. Pandai. Okey, lagi kita ada huruf. Okey, kita stop dekat situ. Okey, ingat lagi ni huruf apa? Huruf C. Okey, C dengan huruf A. Okey, C A bunyi dia apa? Siapa tahu C A bunyi dia apa? Ca. Pandai. Okey, ca yang geli-geli tu. Ca untuk apa? Cacing. Cacing. Cacing duduk kat mana? Dekat tanah. Pandai. Okey. So lagi kita buat, kita cabut huruf A, kita pilih huruf ingat tak ni huruf apa? Huruf I. Okey, C I bunyi apa? Ci. Pandai. Okey, ci untuk cacing ke? C untuk cili. Betul, pandai. Ci untuk cili. Pandai semua. Okey, tepuk tangan. Okey, hebat awak semua. Okey, semua dah pandai dah? Okey, so kita ulang sama-sama ya. BA, ba untuk baju. Baju. Okey, lagi tak ada. Bo untuk bola. Bola. Okey, lagi kita ada ca untuk cacing. Okey, yang terakhir kita belajar hari ini adalah cili. Hebat semua. Hari ini kita sudah belajar 4 suku kata mudah, iaitu ba, bo, ca dan ci. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.